Saya selalu like terfikir kenapa laju sangat progres yang kita buat ni. Perasan tak? Macam tahun 19, contoh lah saya ambil tahun 1900 dan tambah 100 tahun, 124 tahun, 2024, like progress yang kita buat as a civilization. Progress apa tu? Progress like kita ambil sains lah contoh. At that time apa kemudahan yang kita ada, yang sains telah contribute kat kita, compared to sekarang laju sangat compared to berapa lama kita dah exist atas muka bumi ni. Faham tak? Oh, faham. Maksudnya teknologi advancement ke? Betul. Betul. Maksudnya 2 tahun lepas, maksudnya 10 tahun lepas you pakai handphone picit-picit, sekarang dah tak pakai picit-picit. Bukan, maksudnya kita hidup dekat muka bumi ni as a manusia lama, betul. By the way, sedap. Sudah, alhamdulillah. Kita hidup as a manusia di muka bumi ni dah lama, ratusan ribu tahun, mungkin lebih contoh kan. Tapi kenapa for the past 100 plus years je kita maju sangat macam ni? Walau kita ada banyak masa dah sebelum tu. Oh, okey. Dia punya punca utama dia sebenarnya globalisasi. Macam mana tu? Okey. Kalau kita kembali kepada zaman 5,000 tahun lalu, zaman Mesir Purba, zaman Mesopotamia, zaman Yunani kan, China dan sebagainya, mereka ni bangunkan teknologi menggunakan sumber mereka sendiri. Okey. Maksudnya kita tak berkongsi, maksud kita tak dapat maklumat daripada luar. Oh. Okey. So jadi orang Mesir Purba ni, contoh kata Mesir Purba, dia bangunkan ilmu mereka sendiri, matematik ke, fizik ke, geografi ke, mereka bangun sendiri dan mereka gunakan ilmu tersebut untuk bangunkan teknologi dia. Dan malahan interaksi antara masyarakat Mesir Purba tu pun tak cukup laju. Kita nak berkomunikasi dengan orang pun, contoh hantar surat mungkin 3 hari baru sampai. Macam sama macam sekarang. Kan? Lepas tu maklumat, contoh ada ilmuwan mengkaji ilmu apa-apalah kan dekat Mesir Purba tu, dekat library Alexandria tu, dia study. Lepas tu maklumat yang dia dapat tu, dia tak simply terus share dekat internet dan sebagainya kan. Dia mungkin share dekat anak murid dia. Lepas tu anak murid dia tu nak sampai ke orang lain, tu lambat. Sangat-sangat lambat. Betul tak? Betul. Kalau dia nak hantar terus maklumat dia kepada pemerintah, itu kalau dia nak hantar lah kan, mungkin 3-4 hari baru sampai. Itu dalam Mesir Purba sahaja. Yunani pula. Yunani pun mengalami proses yang sama. Contoh Plato dengan Aristotle. Okey, dia ada ilmu dia sendiri, dia sampai kepada anak murid dia. Anak murid dia sampai kepada orang awam. Itu mengambil berapa lama tu, mungkin 10 tahun, 20 tahun. Sangat perlahan. Sangat perlahan kan? Okey. Benda tu perlahannya maklumat sampai ni, dan perlahannya maklumat tersebar ni menyebabkan perlahannya teknologi. Dan benda yang melajukan teknologi ni, dia mula masa zaman revolusi industri. Okay, zaman revolusi industri bermula dekat UK, Britain lah. Dan dia punya ciri utama revolusi industri pertama ni adalah penggunaan enjin berwap. Okay, basically dia orang dapat buat kerja lebih laju lah, menggantikan otot manusia. Maksudnya kita nak cetak surat khabar tak payah pakai tangan lagi, kita pakai mesin. Nak jahit baju tak payah pakai tangan, pakai mesin dan sebagainya. Dan lagi satu, masa tu kita dah ada kapal yang dapat bergerak laju dan sebagainya. Jadi kat situ, bila maklumat ataupun mesin dah mula bergerak lebih laju, manusia mula mendapat maklumat dengan lebih laju. Kita macam speed up the process lah. Dia speed up the process lah. Lepas tu masa tu dah berlaku zaman globalisasi. Maksudnya orang dah dapat bertukar maklumat dan sebagainya. Lepas tu maklumat dah senang sampai ke Amerika, UK ke Amerika, lepas tu pergi ke Europe dan sebagainya, sampai ke China dan sebagainya. Mula pada situ dan berlakunya perkongsian maklumat. Okay, kita dapat pool of knowledge lah, dan benda ni bertambah laju bila ada internet. Kan, bila you buat kajian, zaman moden lah sekarang gitu, bila you buat kajian, you publish, lepas tu orang dapat akses. Bukan seorang yang dapat akses, satu dunia dapat akses, dan kita dapat meningkatkan lagi pengetahuan daripada situ. Saya bagi contoh lah paling dekat, masa superconductor. Okay. Masa tu saintis Korea dia kata, dia claim dia dapat hasilkan superconductor bersuhu bilik. Benda ni adalah penemuan yang sangat menakjubkan. Dia claim lah, betul tak betul cerita lain. Dia claim dia dapat buat superconductor bersuhu bilik. Benda yang dia claim tu, dia tak duduk dalam amal dia saja. Bila dia claim benda tu, dia publish kat internet, satu dunia tahu. Amerika Syarikat, China, Europe, semua tahu. Apa dia orang buat lepas tu? Ramai-ramai saintis di seluruh dunia ni cuba nak replicate balik. Boleh ke kita buat superconductor bersuhu bilik ni macam orang Korea buat? Oh, bukannya orang Korea bagi sekali terus
teknologi tu dia tak bagi. Dia tak bagi yelah, tahu je. dia beritahu lah yang dia supaya dia dapat, orang kata dapat 6 kredit awal lah, bahawa dia orang pertama yang dapat hasilkan superconductor bersuhu bilik. Jadi dia publish benda tu, orang satu dunia cuba nak replicate balik. Dapat buat tak benda ni? Jadi bila orang saintis satu dunia ni cuba nak replicate balik, tak dapat replicate balik. Jadi apa yang saintis Korea claim ni tak dapat nak dibuktikan lah. Betul ke dapat buat superconductor bersuhu bilik? Sebab orang lain cuba buat tiru metodologi dia, tak dapat. Cuma poin yang saya nak beritahu kat sini, bila ilmu pengetahuan daripada Korea tu keluar, saintis satu dunia dapat tahu untuk sahkan pengetahuan dia betul tak betul, dan ilmu mula berkembang kat situ. Kita dapat tahulah benda tu. Sama juga macam benda-benda lain, contoh macam nuklear. Masa projek Manhattan, Perang Dunia Pertama. Masa Jerman nak buat bom nuklear tu, bukan Jerman je tahu. Orang UK tahu, orang Amerika Syarikat tahu. Macam mana dia orang tahu? Sebab globalisasi lah. Sebab maklumat senang nak sampai keluar, sampai ke Amerika, sampai ke UK. Lepas tu UK dengan Amerika Syarikat berkongsi maklumat untuk hasilkan nuklear dan sebagainya. Sama juga macam peristiwa COVID kan. Masa COVID, vaksin yang diorang buat tu semua bukan satu makmal, semua satu dunia buat kajian, dan kajian tu berlaku dengan sangat cepat sebab semua orang berkongsi maklumat. Dan semua orang fokus buat benda tu. Dan semua orang fokus buat benda tu. Sama juga macam teknologi sekarang pun, kita nampak dalam tempoh 200 tahun sahaja teknologi cepat berubah. Betul. Maklumat sangat banyak sebab globalisasi, sebab internet. Dia tak sama macam dulu. So selalu kalau macam satu like scientist publish macam apa-apa research findings macam yang tadi tu dia cakap dia boleh buat semiconductor bersuhu bilik, berapa peratusan usually orang yang publish ni betul, ataupun dia publish sebab lepas tu benda tu kena dibang on average? Dia sebenarnya saya tak adalah statistik peratusan tu kan. Tapi kalau dia claim sesuatu benda yang canggih-canggih lah. Contoh superconductor bersuhu bilik, lepas tu dia orang dapat hasilkan thermoelectric material bersuhu bilik, contoh lah. Dan benda yang diklaim tu, bila benda-benda canggih yang dia orang claim tu mesti akan diuji dulu oleh orang lain. So uji tu maksudnya dia akan replicate macam saya cakap tadi. Okey, saintis Korea kata kami claim, kami buat report bahawa kami dapat hasilkan superconductor bersuhu bilik. Jadi betul ke dia boleh buat benda macam ni kan? Jadi contoh saintis Amerika Syarikat, mereka cuba nak tiru metodologi dia. Cuba tak jadi. Jadi boleh jadi claim yang dia buat ni tak betul. Jadi itu dia punya proses dia lah. And setiap hari beratusan benda yang dipublish lah macam tu. Biasanya macam tu. So memang like bila dalam bidang sains ni dapatan susah sikit nak menipu sebenarnya. Susah nak fabricate data benda yang kita buat. Sebab apa? Bila you claim sesuatu, pertama sekali you akan disaring oleh pakar. Contoh saya buat eksperimen, lepas tu saya buat report. Sebelum saya publish report tu, report saya tu akan disaring oleh pakar yang saya tak tahu siapa. Kan? Dan dia pun tak tahu siapa saya. Bila saya hantar tu, nama tu akan dipadam. Supaya dia tak bias lah kan. Dia tak tahu siapa saya dan tak tahu universiti daripada mana. Okay. Bila dia check, ada kesilapan kat sini, dia kena betulkan balik. Kadang-kadang kena reject. Kadang-kadang kena reject. Okay, contoh dah lepas saringan kan. Contoh ada 3 ke 4 orang, pakar check, okay lepas, publish. Okay, publish. Lepas tu bila dah publish, orang akan baca. Orang tengok, menarik dia punya eksperimen ni. Finding ni menarik lah. Kita cuba buat. Kan? Macam saya punya standard practice, bila kita nak buat satu eksperimen apa-apa, kita akan cuba tiru eksperimen yang orang lain buat dululah sebelum kita buat improvement lain. Supaya benda yang kita buat tu betul macam dia buat, kan? Dapat result sama macam dia. Cuma kalau kita buat tak jadi macam dia buat. Orang lain buat tak jadi macam dia buat. Masalah apa? Kadang-kadang bukan masalah kita, tapi masalah orang tu juga. Kan? Jadi memang susah. Kadang-kadang ada paper yang kena tarik balik sebab tak boleh nak replicate. Kadang-kadang ada berlaku fabrication data. Kan? Kadang-kadang satu kajian tak strong sebab tak boleh nak replicate balik. Macam tu lah. Faham. Doktor tahu macam kita as a manusia kan, kita sebenarnya daripada awal spesies manusia sampai sekarang berapa tahun ni sebenarnya? Kalau ikut kajian yang terkini, lebih kurang 300,000 tahun. Wih!
Lama juga. Lama. Saya ingatkan tak sampai 100,000. 300,000. 300,000. Like, patutlah kita asyik, like kita memang betul-betul like diambang akhir zaman lah sebab like kalau kita Tapi tengok 300,000 tu kita rasa lama lah. Tapi sebenarnya kalau ikut dunia tak lama lah. kalau ikut dunia Ya, tapi kecil je. manusia kan baru kan. Agak baru. So maknanya like BC tu memang dia go sampai 300 lah. Dia sebenarnya bukan BC daripada sekarang. Sekarang terus ke belakang 300. Okay, so kalau macam BC like 2,000 lebih lah ke atas lah. Oh, memang lama. Like, macam mana orang kira benda tu lah? Okay, diorang guna, ada banyak teknik lah. Terutamanya diorang guna radiometric dating. Okay, contoh, kalau ada salah satu cara, dia ada banyak kaedah untuk kira berapa umur fosil tu. Contoh, kalau tengkorak tu tertanam, kan misal kata dia tertanam, lapisan, kalau semakin dalam dia tertanam, maksudnya dia semakin tua. Okay. Umur dia. Itu salah satu kaedah. Tapi ni kaedah yang kualitatif lah. Dia tak ada angka, tak ada absolute number. Faham tak? Faham. Okay, kita tahu kalau ada tengkorak paling dalam dengan tengkorak yang atas sikit, yang paling dalam ni dia umur dia lagi tua daripada yang atas ni. Tapi kalau kita guna radiometric dating, pentarikan radiometrik guna nuklear lah. Mereka dapat tentukan, sahkan berapa umur fosil tu. Faham. Assalamualaikum guys. Kalau aku beritahu korang, aku boleh grow audience follower korang untuk make more money online. Sama juga macam student-student aku ni, dengan satu video dah boleh generate RM1,500 sebab dia ada servis yang nak offer menggunakan skrip yang aku bagi. Ada juga student aku nak fokus on TikTok Shop dan dapat buat almost RM1,000 guys. Ni adalah peluang yang terbesar yang korang akan dapat untuk 2025 ni. Sebab apa guys? Sebab tengok ni salah satu student aku yang paling latest sekali, daripada zero almost 30k dah follower dia. And klinik Dr. Dean sekarang ni memang tahap pack dia lain macam, sampai ke dah tak perlu buat banyak video sebab almost hari-hari full schedule. Kalau korang nak achieve result-result macam student aku ni semua, boleh klik link kat bawah, join aku punya online university, Audience University. Nak belajar macam mana cara student-student aku make money online, cara aku sendiri make money online, hanya RM98 je sebulan guys. Kalau aku bagi tahu korang, selama ni korang buat macam-macam tapi tak berhasil, maksudnya apa? Maksudnya korang kena buat cara yang baru. Inilah peluang dia guys, join Audience University dan masuk dalam ni jangan lupa message aku pula.